So bila dia polarize dia akan nampak Tapi polarize ni kalau macam ni dia nampak oren. So semua nampak information ni semua nampak. Kalau macam ni dia nampak warna hitam. Assalamualaikum guys and welcome to my channel. Okay, seperti yang dinantikan, hari ni kita nak buat KTM. Apa yang kita nak buat hari ni, kita just nak buat dia punya maintenance lah, dan ganti part yang rosak. Hari tu motor ni tumbang motor ni tumbang parking dekat jalan yang berbukit, and then dia tumbang. So side mirror lama dia jatuh belah sana belah sana. So kena side mirror sini, and then dia patah kat sini. Ni saya gam, tapi saya dah dapat part dia. So ini dia part dia. Ni part skru dia yang sini lah yang patah, yang atas ni. Tapak skru sini patah. So inilah tempat yang patah tu. So hari ni saya nak buka benda ni, and then saya nak tukar dia punya botol belakang. Dia punya botol belakang ni sekarang dia tapak pun patah. So saya cable tag je dulu. Saya dah sampai juga botol baru, and then saya akan pasang tu, and then saya akan bleeding balik lah. Yang ni sistem ABS so dia leceh sikit lah, mungkin kena start engine baru bleeding. So yang tu je lah kot untuk kita buat KTM ni. And then saya akan ganti sekali lah meter polarize. Saya taruh polarize kat luar je sementara untuk tengok dia punya meter, sebab dia punya polarize dalam dah sunburn. So alang-alang nak buka cover kiri kanan ni, kita buka sekali meter dan ganti polarize dia kat dalam tu. Okay, so kita start tear down dulu lah motor ni. Okay, jom. Okay guys, sekarang dah buka So yang ni saya tak buka lagi. Saya dah selak je dulu untuk buka meter ni. Meter ni saya dah ni Ni adalah dia punya polarize yang sunburn tu lah. So dia tak nampak. Yang ni kita dah buka and then dah bersihkan gam dia. So sekarang kita try pasang dulu, and then kita acu dengan polarize macam mana dia color dia. Dia nampak oren ke, dia nampak macam mana, sekejap So pasang je balik. Dia warna oren So memang screen sekarang memang tak nampak sebab tak ada polarize. So inilah polarize yang saya beli. Saya dah potong sikit hari tu sebab saya taruh kat cover meter sementara untuk tengok. So bila ada polarize dia akan nampak Tapi polarize ni kalau macam ni dia nampak oren. So semua nampak information ni semua nampak. Kalau macam ni dia nampak warna hitam. So yang oren ni macam standard, dah biasa dah. So saya rasa saya nak pakai negatif lah kot, warna hitam. So siang pun boleh nampak terang sebab kalau macam ni oren, selalunya siang susah sikit nak nampak. Kalau sebab dia pantulan cahaya maybe kan. So saya nak buat negatif macam ni. So siang malam boleh nampak lah. Macam ni pun okey macam ni. So okey, jom kita potong dulu, acukan sama semua tempat ni, pasang balik. Okey. Okey, polarizer dah siap pasang adalah juga bubble sikit, tapi saya dah ni. Tapi kalau pakai cover mungkin sini dia di cover, so tak ada masalah. Kat belah sini dia kena. So sini dia akan ada cover lah nanti. Ada cover, so tak ada masalah sangat. So macam ni jadinya. Polarizer dia jadi hitam. Memang nice guys. Okay, kita buka balik. Kita pasang balik. Baru kita buka ini, tukar dengan yang baru, and then kita assemble balik je. Okay. Okay guys, dah siap pasang depan Ni pun yang patah pun dah okay. Yang lama ni yang patah tu. So meter pun tune semua nampak. Polarize dia dah okay semua. So memang no problem lah. So next kita nak buat ni brake ni. Kita nak bleeding dia.
Kita nak bleeding dia, and then lepas tu saya nak grind sikit yang ni, longkang dia ni, sebab dia dah longgar sikit kat sini. Dia macam susah sikit nak tukar gear lah, dia longgar sikit. So kita grind sikit lah kat sini, bagi lubang longkang dia besar sikit. Boleh kita ikat lagi supaya dia lekat kat sini. Okay, itu saja, dan kita pasang balik. Okay, jom kita buka. Okay guys, sekarang semua dah siap ini pun saya dah grind sikit. Tak, longkang dia saya grind supaya dia fit plate bila kita ikat. Bila kita ikat skru ni, dia fit lagi lah. Dia grind tengah-tengah longkang ni. So untuk brake, saya nak pasang, rupanya botol yang saya ada ni, botol untuk depan tau. Botol untuk yang ni depan. Yang belakang ni dia, tapak dia sengit ke tepi. So yang ni tapak ke bawah. So saya tak boleh pasang, asal saya just bleeding je. So setakat ni dah okey lah brake ni Okay, tengok saya pusingkan tayar. Okay, brake okey, brake dah okey. So okey, setakat ni motor ni tak ada apa-apa. Check engine pun tadi tak menyala, saya dah cuci-cuci sikit. Rotor body pun saya dah spray-spray sikit. So motor ni dah healthy lah untuk kita ride next time. So untuk polarized meter tadi pun okey tune tengok, tak ada masalah Semua cover luar ni dah pudar. Dah pudar. So ni lah, alamak, minyak dah ni low fuel lah. Okay, semua function semua function. Ni dia clear sebab minyak dah kurang. Low fuel level. So dia keluar lah clear ni. Isi minyak tu. Okay guys, so sampai sini saja video pada hari ni. So kalau korang suka video ni, minta tolong like and kalau boleh tolong subscribe So subscribe, so kita boleh buat video yang lain bermanfaat. So korang boleh buka komen kat bawah untuk video apa yang korang nak. So itu saja, goodbye, see you next time.